Korang kena maki dengan big boss korang lari ke tak lari, confirm lah korang lari, mental tak kuat tu. Kalau korang kena maki selalu, tidak diberi kepercayaan, tidak diberi peluang untuk melaksanakan tugas korang, walaupun kau mampu buat korang disisih, apa yang korang rasa? Saya sudah lalui dalam dunia tentera dan juga dunia awam ni. Ada satu perkara yang menjadikan satu kejutan budaya kepada saya. Tahun yang pertama mungkin saya tak membawa budaya tu, dan saya tengok benda tu tak boleh nak follow up. Dan fasa keduanya, saya cuba mengikuti menjadi seorang yang pendiam, sebagai seorang pemerhati, simpan. Jadi yang mana dalam dijawabkan dalam dunia kerjaya makan gaji ni, mungkin ada certain tempat yang kena anggur, kena mengikut perintah. Hidup ni janganlah terlalu manja, jangan kita fikirkan satu perkara tu adalah sangat sulit, sangat sukar. Cuba kalau kita bayang, kalau kita korang nak buka SIG, nak buka cases kapet, nampak renyuh, tapi kalau mindset kita kata tak boleh, maka tak boleh lah. Cuba kalau kita buat satu persatu, insyaAllah interior ni kita akan cuci. Seperti mana kereta baru, tak ada sebarang habuk, sawang, kita akan cuci sebersih-bersihnya. Macam itulah dalam kehidupan.